Beberapa rakaman video yang tular di media sosial memaparkan satu insiden dipercayai berlaku di kawasan rehat dan rawat air keruh apabila laluan keluar masuk kawasan berkenaan didapati terhalang oleh kenderaan awam yang diparkir tidak mengikut ruang disediakan. Keadaan itu dilaporkan menjejaskan pergerakan kenderaan berat dan panjang yang memerlukan laluan lebih luas untuk keluar masuk dengan selamat. Dalam rakaman sama, kelihatan beberapa orang awam mengambil inisiatif mengalihkan kenderaan terbabit bagi melancarkan semula aliran trafik di kawasan tersebut. Tindakan berkenaan mencetuskan pelbagai reaksi dalam kalangan pengguna media sosial. Sebahagian warganet menyuarakan kebimbangan mengenai isu kebenaran dan keselamatan, manakala yang lain memuji usaha spontan itu atas dasar kepentingan awam. Pada masa sama, orang ramai menggesa pemilik kenderaan agar lebih berdisiplin, mematuhi peraturan parkir, serta mengutamakan kelancaran dan keselamatan pengguna jalan raya. Pihak berkaitan disaran memantau keadaan dan memberi peringatan berterusan kepada pengunjung pada masa hadapan. Tak terbalik berat kereta, berat dosa. Kuatnya dah lepas. Hei, takkan abang ni nak kena tunggu berjam-jam. Mana ni bang? Air keruh ni. Ada nak air keruh. Air keruh, air keruh. Tarik je lah. Tak apa. Tarik lah. Tak apa, tarik je. Diorang ni parking tempat lori bas. Lepas tu bas lori pun nak masuk tak boleh ya. Lori ni tak lepas masuk. Cek dalam belakang. Lagi kalau lori ni semendeh tak ada power depan dakan. Ni dia pecik ni tadi lagi ya. Owner dah tak pergi mana. Meanwhile, sana bang,